Assalamualaikum guys, welcome back. Akhirnya Saturday Night Main Event melabuhkan tirai yang mana tak melampau kalau aku cakap kita semua sebenarnya lebih tertumpu pada siapa pemenang dan pemegang untuk WWE World Heavyweight Champion yang terbaru. Dan sekarang ni kita dah dapat dah jawapan dia. Into the cover. CM Punk is the World Heavyweight Champion. Yes, CM Punk akhirnya berjaya pegang balik tali pinggang WWE Heavyweight Champion lepas dia kalahkan Main Event Jey Uso dekat dalam satu match yang pada pandangan aku lah kan, mendebarkan. So benda tu semua kita dah tahu dah. Cuma sekarang ni aku nak share dengan korang kenapa aku rasa CM Punk ni memang layak untuk menang belt tu. Pertama sekali sebabnya Universal title aku pegang. Dia sebab pertama sekali to finish his story. Lebih kurang macam tu lah. Terms ni dia mula famous lah. Kalau tanya aku bila kata Cody Rhodes mula kongsi manifesto. Kenapa dia kena jadi WWE Champion? Untuk habiskan kisah bapak dia yang sebelum ni dapat pegang title tu sehari je sebelum bapak dia kena serahkan balik belt tu. And I can't hand it to Dusty Rhodes, but I certainly can hand it to Michelle Rubio. We want Cody! We want Cody! Cody's got to finish his story! Well, kita orang tahulah betapa politiknya ayat tu Cody, tapi tak apalah sebab kau dengan geng-geng kau dah bagi dah dekat kita orang ni best WrestleMania main event tahun lepas. But CM Punk pun ada juga story dia yang dia nak habiskan, yang mana dia datang balik ke WWE pun kata dia sebab dua sebab. Yang pertama, dia nak buat duit, dan yang kedua nak jadi champion. Dan sekarang ni dia dah berjaya accomplish story dia. Aku yakin kedua-dua story dia tu dia dah berjaya accomplish sebab bukan sikit dia dapat bayaran. Kedua, untuk kembalikan prestige World Heavyweight Champion. Mungkin ada antara korang yang tahu, mungkin ada korang yang tak tahu, tapi sebenarnya belt heavyweight ni ialah satu belt yang diwariskan dari legend-legend gusti dunia. Contohnya Hogan, Sting, Booker T, The Rock, ramai lagi. Yang mana belt ni dia merentas dua badan gusti gegasi iaitu WCW dengan WWE ataupun WWF dulu lah. Tapi since belt ni hidup balik sekitar 2023 kalau tak silap aku untuk gantikan WWE Champion belt kali hitam tu, aura dia dah hilang dah. Pada aku, belt ni sebenarnya dia macam replacement untuk WWE Intercontinental Champion je selayaknya, memandangkan champion dia macam Gunther, Damian Priest, Jey Uso, Seth Rollins, dia tak dapat nak carry prestige heavyweight champion tu sangat. But anyway, untuk Seth, aku masih lagi open for debate lah. Kalau kata ada antara korang yang nak argue, tapi yang lain, tak sangat lah. Jangan salah anggap sebab aku jujurnya aku suka dan aku memang support bila kata Damian and Jay for example pegang belt ni. Cuma mungkin lawan diorang dan juga aura diorang ni tak cukup untuk buat belt ni dia nampak special. Jadi bila kata CM Punk pegang, aku rasa CM Punk dengan mic skill dia, dengan idea dia mungkin boleh bawa belt ni pergi, bukan belt ni lah, belt yang World Heavyweight Champion tu dia lagi tinggi dari pemegang-pemegang belt Heavyweight Champion yang sebelum tu. Ketiga, X Factor. CM Punk ni dia, kita tahulah ada power mic skill. Dia mampu panaskan stadium dan juga viewers WWE setiap kali bila kata dia muncul dalam dia semua. Dan bila kata kita tengok dia muncul tu, kita dapat rasalah dia punya mahal tu. Jujurnya, ini kata-kata yang datang dari aku yang sebenarnya tak berapa nak minat dengan CM Punk ni. Tapi macam mana pun aku yakin juga dengan credibility dia. Dia juga mampu untuk naikkan ataupun dia jatuhkan pesaing dia, tak kira lah sama ada melalui perang mulut. That's never not ever been heavyweight champion, right? Atau secara fizikal. Keempat, serah baton. Kita tak payah nak berdalih dah. CM Punk ni dia dah tak banyak masa dah sebenarnya dekat atas ring. Anytime je dia boleh terplay out balik ataupun dia buat keputusan, this is it. This is my retirement month, this is my retirement year, and that's it. Jadinya next WWE Heavyweight Champion, aku rasa lagi elok kalau kata dia pilih dan angkat seorang newcomer sebagaimana Undertaker pilih Bray Wyatt, John Cena pilih Austin Theory dengan Solo Sikoa. Kejap, semua yang diorang pilih ni semuanya flop. Tak gurau je. Aku rasa CM Punk dia lain cerita lah. Sebab CM Punk ni mungkin dia takkan salah pilih pelapis sebab selain daripada dia sendiri, dia ada Paul Heyman dekat sebelah untuk dia consult. Take me with you.
Sebenarnya banyak lagi point yang aku rasa legit kenapa CM Punk memang pemenang ataupun pilihan yang terbaik untuk pegang belt tu, tapi aku rasa better aku simpan dululah. Sebab ni aku nak sembang ni pun aku rasa dah tergeliat dah lidahku. Can you say banana? Dan aku rasa sebenarnya elok juga kalau kata aku dengar pendapat daripada korang juga. Korang setuju tak bila kata CM Punk pegang belt tu? Ataupun korang tak setuju? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni, aku nak baca.